Ya, Assalamualaikum dan selamat petang. Ini kita bersama lagi dengan pembekal 5 nipis baka jambak original. Ni yang banyak yang duk jealous ni. Tengok buah dia. Kita pusing pokok ni, kita tengok. Kita tengok dia pusing dia punya pokok tu. Tu. Tengok ni. Dia buah dia akan keluar ikut di bawah-bawah celah-celah daun. Di celah daun dia akan keluar celah daun. Tengok dia punya buah. Ni kita pusing pokok. Kita tengok. Boleh tengok lah. Saya buktikan ni. Memang nipis baka jambak ori. Kita tengok ni buah. Ni semua dah matang lah. Kita ambil gambar mungkin ni. Last sebab ni dah matang. Dah boleh petik. Ni tengok pokok ni usia setahun 8 bulan. Kita tengok dia punya buah ketul-ketul. Ni saya pusing pokok lah. Kita pusing pokok. Tapi kali ni cuaca kurang cantik. Ni setengah kita dah petik dah. Nampak lah. Berkesan-kesan kita petik. Tengok dia punya buah. Apa dia? Ni tengok dia punya buah. Kita keliling pokok. Ni atas ni korang boleh tengok atas. Atas ni pun banyak di atas. Kita pokok yang bawah. Ni tengok dah meliuk dah pokok. Kita tengok dia punya buah. Tu. Hasil buah 5 nipis baka jambak. Dia memang sesuai lah kalau nak buat tanaman komersial. Tu. Tengok ni. Ni saya pusing pokok. Kita pusing pokok. Tengok ni. Tu. Dia akan keluar buah ikut ranting. Tengok ni yang dalam bawah. Tu. Banyak buah. Ketul-ketul tengok ni. Ni usia pokok ni sampai bawah ni. Tengok. Ni pokok ni. Ni batang dia. Tengok. Tu saya pegang. Tu batang lebih kurang besar lengan budak. Usia setahun 8 bulan. Tu. Ni atas. Belah atas kita tengok belah atas. Ni sekadar perkongsian lah. Tu. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi.